Nabi duduk dengan sahabat, kuliah macam ni lah. Kemudian tuan-tuan, Nabi kata sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki ahli syurga. Allahu Akbar. Keluar mulut Rasulullah. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, bukan Sa'ad, bukan Sa'id, bukan Abdul Rahman ibn Auf, bukan Mu'ad, bukan ni 10 tu, bukan. Nabi dalam duduk dengan sahabat ni, dalam keadaan duduk dengan sahabat, Nabi kata sekejap lagi ahli syurga, seorang lelaki ahli syurga nak masuk. Kemudian masuk lelaki yang Nabi kata ahli syurga tu. Esok sahabat-sahabat ni duduk dengan Nabi lagi. Nabi pun duduk cakap apa semua. Nabi kata sat lagi seorang lelaki ahli syurga nak masuk. Subhanallah. Tunggu punya tunggu, masuk laki hak kemarin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ketiga Nabi kata sebentar lagi seorang lelaki ahli syurga akan masuk. Sahabat-sahabat tunggu. Masuk kali ketiga. Masuk hari yang ketiga, lelaki yang sama yang mai kemarin dulu, hak mai kemarin. Jadi sahabat hak nama Abdullah bin Amr bin As ni, dia pun bangkit. Dia kata aku nak pergi tidur rumah dia. Aku nak pergi jadi tetamu di rumah dia 3 hari. Dia pun pergi.